Allahu Akbar. Waktu nak rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Malas macam tu. Ini dia yang tak makan. Lemah, tak ada tenaga nak angkat. Sebab tanda kita berserah diri pada Allah SWT. Orang pak kalau tunjuk pistol pun kita akan berkata, aku menyerah. Ini dengan Allah tak nak menyerah. Dengan Allah lebih surrender lagi lah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata kita menyerahkan diri kita kepada Allah, bahawa kita itu sebenarnya hamba Allah. Membaca surah atau ayat Al-Quran selepas membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam dan bagi orang yang bersembahyang berseorangan. Sembahyang seorang pun baca Fatihah, baca surah-surah yang kita hafal dengan membaca secara berurutan. Lepas baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Dan ketika solat sunat, galakkan untuk membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran, Al-Kafirun menyamai 1/3 Al-Quran. Sungguh tadi saya kadang-kadang baca menjadi imam, saya baca 1/2 Al-Quran. Orang dengar, hebat Ustaz, 1/2 Al-Quran, setengah Al-Quran Ustaz baca. Itulah dia surah Iza zulzilatul ardu zilzalaha, menyamai 1/2 Al-Quran. Kadang-kadang kalau sembahyang Isyak di surau sahabat ni, saya baca 1000 ayat. Panjang 1000 ayat. Boleh baca 1000 ayat. As-Sajdah 30, Al-Insan 31 ayat. Ni 1000 ayat. Jadi macam mana nak dapat 1000 ayat? Dengan membaca Al-Haakumut Takatsur, menyamai 1000 ayat. Jadi kita pilih yang lebih afdal daripada kita ambil temu-temu yang tengah-tengah, yang tak ada pun menyamai 1000 ayat, setengah Al-Quran, 1/3 Al-Quran, 1/4 Al-Quran. Lebih afdal kita membaca surah-surah ayat-ayat lazim. Jadi kalau kita jadi imam, baca surah lazim. Kalau terlupa sekalipun, orang boleh bantu. Kalau ambil tengah-tengah, terlupa tu memanglah kita ni manusia, memang boleh terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan terlupa tu. Biasa manusia. Macam mana? Imam makmum subhanallah, dia dah pening dah nak cari. Mana salahkan? Dah terlupa nak buat macam mana, tuan-tuan. Memang benda tu akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Tidak mustahil akan berlaku pada kita. Tidak mustahil berlaku kepada imam-imam hafiz. Sebab manusia ni memang sifatnya kadang-kadang tu terbabas, terlupa. Nobody perfect. Kecuali Mr. Perfect wrestler tu. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati fajr yaum al-jum'ah fi alif lam min tanzil sajdah fa hal ata 'ala al-insan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sembahyang subuh pada hari Jumaat, besok subuh, membaca alif lam min tanzil as-sajdah dan membaca hal ata 'ala al-insan. Itu surah yang Nabi baca. Selain daripada tu, jangan ditukar-tukar apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW sebagai menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi kita tengok kadang-kadang sekarang imam-imam yang muda-muda alif lam tanzil tu, surah sejarah tu dikerat sampai 3. Surah Al-Insan tak dibaca. Lebih baik baca surah-surah yang lazim yang lain daripada kita mengkerat-keratkan surah tu konon-kononnya dah kan sujud saja dah, tapi kita telah menguburkan sunnah. Jadi kalau kita tak hafal, tak apa. Jangan baca surah-surah yang lazim yang penuh. Dah tak hafal nak buat macam mana. Tapi nak juga jadi imam, akhirnya tak hafal, main tembuk-tembuk air, payah. Itu sebab nak naik jadi imam tu bukan senang. Menanggung banyak, nak kena tanggung. Saya di surau Taman Meluri itu biasa saya pergi. Orang tanya, Ustaz, kenapa tak naik jadi imam?
saya jadi tukang azan ya. Subuh kadang-kadang saya azan, Zuhur, Asar selalunya kadang-kadang ada budak kecil azan, budak kecil apa azan dia. Kita bagikan dia pulang. Jadi saya kata saya suka jadi tukang azan sebab menyuruh orang datang berjemaah, moga-moga dengar lantunan azan tu orang datang berjemaah. Jadi tapi saya takut jadi imam. Sebab takut jadi imam, kadang-kadang kita terbaca panjang, orang dah tak nak berjemaah. Orang ni minat sangat nak sama jadi imam, nak sama jadi imam, terpuja sangat. Sebab jangan kalau kita tak mampu, jangan. Kita belum boleh lagi untuk menanggung kesalahan-kesalahan. Jangan takut kita. Macam ada di antara mereka tu tak hafal pun surah Sajadah, letak kertas kat sini. Macam saya tak kertas ni baca surah Sajadah. Ini dikerat 3. Allah. Tak hafal, jangan ambil lah jawatan jadi imam. Jangan ambil. Tak ambil bila Ustaz masyuk awak tersengat. Bulan sabun nak bagi. Masalah. Tak datang pun masyuk juga. Ustaz tak datang tak masyuk. Imam tak datang masyuk. Penuh. Jadi muazzin lah. Jadi muazzin. Tak ada orang nak jadi tok siap. Macam tu kata orang siapa cicak tak nak. Muazzin tak nak. Semua nak jadi imam. Ini masalah. Sedangkan surah dia tak hafal. Kalau kita hafal kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Yang aku hafal ni tak nak bagi naik, tak ada jawatan. Kena apply enam baru boleh. Al-insan begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dari lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata kita hafal duduk, tak boleh. Kena imam juga. Akhirnya dikerat-kerat. Kita nak bantu lah. Tak pula tentang jadi macam tu. Itu sebab saya memilih surau bebas. Kita boleh jadi imam, boleh jadi bilal, tapi saya lebih suka jadi muazzin. Masjid ni dia ada protokol imam saja boleh, muazzin saja boleh. Bila muazzin tak datang, pintu kunci, azan tak bunyi dah. Macam mana? Sebab letakkan mic di luar tu senang. Nanti saya sebut pada pengurusi surau Sayyidina Ali tadi, besok naik masjid besok. Mic tu letakkan luar untuk orang azan. Memanglah hak tu hak muazzin yang bertugas, tapi kadang-kadang dia tertidur, dia tak datang, dia sakit perut, lambat bangun. Jadi orang lain boleh azan, boleh onkan tu azan. Ini simpan dalam bilik kunci pula. Akhirnya azan tak bunyi. Orang pun komplain. Yang komplain lah jenis orang tak sembahyang. Apa ni tak ada azan ke pagi tadi? Hari-hari azan kau tak datang pula. Bila tak azan kau komplain. Dia ni tak sembahyang, tak pergi masjid komplain. Masalah bukan. Tapi zaman macam tu lah. Allah, itu sebab ada orang gila dia azan kat masjid pukul 10 pagi. Orang gila pergi masjid dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang datang. Woi, gila ke pukul 10 pagi azan? Engkau lagi gila waktu azan kau tak datang, pukul 10 baru kau datang. Padan muka. Itu lagi gila. Orang azan tepat waktu tak nak datang. Bila orang azan pukul 10, ramai dia datang. Weh, siapa azan tu? Habis semua datang. Allahu Akbar. Dari Al-Bara berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar'u fil isya'i bit-tin waz-zaitun wa ma sami'tu ahadan minhu sautan aw qira'atan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sembahyang Isya surah At-Tin. Ini surah yang saya suka baca. Sebab Nabi baca. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaan daripada baginda. Wat-tin waz bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Saya pun suka baca waktu Isyak. Itu sebab kita baca hadis. Nabi suka baca, kita baca. Apa yang Nabi suka, kita suka. Bagus, orang semayang tuan. Ini yang Nabi suka, kita tak suka, kita suka. Dari Jabir bin Sumarah berkata, ini yang ni sebab di antara sunnah-sunnah Nabi SAW ada di antaranya memang berat untuk kita mengikutinya. Memang berat untuk kita mengikutinya. Terutamanya lepas subuh. Lepas daripada azan subuh, Nabi SAW akan solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian Nabi baring dulu, lambat baru qamat. Kalaulah kita lepas bayang subuh, sunat subuh, kita baring baru kata gila ni. Apalah pergi baring. Padahal tu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tapi kalau kita nak buat, memang jawabnya seorang nak bagi salam baru kita terjaga. Tidur kita tahulah, terus tidur tu dah sampai pukul 7 dah. Itu satu sunnah di antara yang berat untuk kita buat. Nombor 2, bersalam-salaman. Kerana dalam Syamil Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, ketika Nabi SAW bersalam bersama para sahabat, Nabi dia tak tarik tangan dia dulu sehingga sahabat akan menarik tangan. Jadi kalau kita bersalam, masing-masing nak ikut sunnah, dua-dua tak nak tarik tangan. Sudah. Jadi antara sunnah-sunnah yang Nabi SAW memang berat di antara yang kita tak boleh nak ikut. Jadi yang boleh kita bawa tu kita ikut. Contohnya macam ni daripada Jabir bin Sumarah berkata, kata Nabi SAW, ya fil zuhri bil laili ya yakhsha fil asri wa zalika wa fil subhi atwalu min zalika. Adalah Nabi SAW membaca pada sembahyang zuhur surah wal laili idza yakhsha. Panjang 21 ayat. Panjang surah. Membaca surah wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla. Itu demi malam apabila dia menyelubungi segala-galanya, dan siang apabila dia lahir terang benderang. Ayat panjang 21 ayat Zuhur. Tuan kamu kan yang sudah masuk kerja dah ni. Itu Zuhur. Itu sebab Zuhur biasanya kita pendekkan untuk meraihkan orang. Kita baca Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Nas. Bagi meraihkan orang yang nak masuk kerja dan sebagainya. Panjang. Tetapi Nabi SAW asal pun agak panjang macam Zuhur juga, tetapi subuh lebih lagi panjang. Subuh kita pilih lam yakunil lagi wal fajri, surah-surah yang panjang lebih sikit. Janganlah subuh baca qul ya ayyuhal kafirun wallahu ahad. Aduh malasnya. Jadi pilih surah-surah yang lebih panjang. Senang macam ni dah tuan-tuan subuh. Tuan-tuan ni tak nak baca surah berjemaah. Jadi makmum tak payah baca surah. Itu kerja imam, bukan kerja aku. Amin, sudahlah. Kita berjemaah kan mudah. Kita ni jenis malas nak baca surah. Berjemaah. Datang berjemaah subuh. Jadi bila kita berjemaah, kita tak payah baca surah lagi. Kecuali zuhur dan asar tu kita baca lah. Kita pilih yang pendek-pendek. Ikut pada diri sendirilah. Yang mana kita hafal, itu kita baca. Kalau itu Allah sajalah yang kita hafal, baca tu cukup dah. Rakaat pertama baca Qul Allah, rakaat kedua baca Qul Allah. Nah itu yang kita hafal, nak buat macam ni. Yang lain kita tak hafal. Ada imam yang baca macam tu. Dia hafal Qul Allah ahad je. Lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua pun macam tu juga lepas Fatihah. Makmum komplain, "Mam, tak ada surah-surah lain ke engkau hafal?" Jadi imam kata, imam tu tak ada mengelak juga. Imam kata, aku mendengar Rasulullah SAW menyebut kepada salah seorang imam di Masjid Quba, "Kenapa engkau membaca surah Qul huwallahu ahad ni al-Ikhlas?" Aku cinta kepada surah ini ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah SWT cinta kepada orang yang membaca surah ini.
Jadi aku sentiasa baca kata imam tu, padahal dia tak hafal surah. Jadi satu hari tetamu datang rumah dia. Tetamu tu datang rumah dia, dia tanya tetamu tu, kau ada tak hafal surah-surah ketika sembahyang? Tetamu ni pun jadi pandai juga mengingat. Dia kata, baca surah tu sunat aja. Jadi aku lepas Fatihah tu baru rukuk. Aku tak baca surah-surah. Kata tetamu. Jadi imam dia kata, kenapa tak aku hadiahkan kau satu surah yang pendek, yang apabila kau baca Allah cinta kepada kau. Dia pun ajar tetamu tu baca surah Al-Ikhlas. Akhirnya tetamu tu boleh baca surah Al-Ikhlas. Setiap kali sembahyang dia baca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi imam tu besok naik jadi imam. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Tak baca lagi dah surah Al-Ikhlas. Makmum komplain, mam, selalu ada juga Al-Ikhlas pada 2 rakaat. Kali ni langsung tak baca. Kau tak tahu ke sesuatu yang telah engkau hadiahkan kau bagi pada orang lain tak boleh kau ambil balik. Malam aku ada tetamu datang, aku dah hadiahkan surah ni pada dia. Jadi kalau aku ambil balik, bawa siku ada dia pun tak baca. Masalah dia tuan-tuan. Jadi bacalah surah-surah yang lebih kita mudah untuk kita. Daripada kita membaca yang panjang-panjang, kadang-kadang kita pun sangkut. Yang patut didengung tak kita dengungkan. Yang panjang tak kita panjangkan. Jadi baca yang mudah-mudah bagi kita sudah. Kita ni orang-orang yang bukannya mudah. Al-Hakumut Takasur, surahnya pendek saja tapi menyamai 1000 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Nabi SAW pernah kata kepada para sahabat, tunggu kau semua, jangan balik dulu, aku nak mengkhatamkan Al-Quran. Sahabat Nabi kepala ada di antara dulu, matilah sampai pagi besok baru balik. Nabi nak khatam Quran. Nabi pun membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nabi pun jadi sebab Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi apabila kita tidur, Nabi kata khatamkan Al-Quran dulu sebelum tidur. Itulah membaca surah Qul huwallahu ahad 3 kali. Khatam. Ambil daripada kita. Menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah pada kedua rakaat sembahyang subuh, Jumaat, Tarawih dan Hari Raya, dan pada rakaat yang pertama dan kedua pada sembahyang Maghrib dan Isyak, dan diperlahankan bacaan dari tersebut pada sembahyang yang lain. Yang lain itu kita baca secara sir, iaitu ketika sembahyang Zuhur dan Asar. Adapun solat Hari Raya, solat Jumaat, solat subuh, solat maghrib, solat isyak adalah Nabi SAW menyambingkan dengan membaca kuat. Kalau rumah pun baca kuat. Kalau kita berjemaah bersama anak dan isteri kita, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak dengar pada jemaah kita. Payahlah sampai jiran kita. Jiran pun dia ada hak dia juga. Jadi untuk kita jemaah kita, iaitu antara kita dengar. Maka dengan itu kita menghidupkan juga sembahyang berjamaah bersama daripada dengan anak dan isteri. Baik, yang terakhir ini tuan-tuan, hadis daripada Uzaifah, dia berkata, aku telah bersembahyang bersama Rasulullah SAW pada satu malam. Uzaifah ni sembahyang dengan Nabi pada satu malam. Ini sembahyang sunat ni. Nabi sembahyang fardu di masjid. Ini sembahyang sunat. Lalu baginda Nabi SAW memulakan dengan membaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka aku menyangka baginda Nabi SAW akan rukuk bila sampai ayat yang ke-100. Tunggu lama dah ingatkan Nabi nak rukuk. Kemudian diteruskan, lalu apa? Lalu aku menyangkakan baginda Nabi SAW akan sembahyang dan membaca surah Al-Baqarah keseluruhannya dalam satu rakaat. Satu rakaat tu dah habis dah Nabi baca surah Al-Baqarah. Nabi terus lagi sambung sebelum rukuk, Nabi baca An-Nisa. Dah habis An-Nisa, Nabi baca surah Ali Imran. Oh, panjang. Itu sebab sembahyang macam Nabi. Sampai bengkak kaki. Berapa ayat tu? Al-Baqarah habis, An-Nisa habis, Ali Imran habis. Sampai Huzaifah mengatakan
Kalau boleh biar batal lah, biar kentut lah. Macam tu tuan-tuan. Nak sembahyang belakang Nabi. Ada pun itu sembahyang sunat. Sebagaimana yang disebut oleh khadam Nabi SAW, iaitu Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah bersembahyang kecuali di belakang Nabi SAW sembahyang fardu yang sembahyangnya begitu ringkas dan padat. Ringkas, pendek saja Nabi. Nabi baca pendek ketika berjemaah, tapi seorang-seorang baca panjang. Ada pun kita seorang-seorang baca pendek, ramai-ramai berjemaah baca panjang. Apa sebab kat rumah seorang-seorang tak ada orang dengar, tak ada orang nampak. Soalnya aku yang merdu pun tak payahlah dari merdu kan, baca lebih kurang sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, santai. Tapi kalau orang ramai, katakanlah kita menjadi imam di mana-mana lah, Kuantan ke, Johor ke, Seremban ke, Melaka ke. Jadi kampung, masjid, tak ramai orang. Adalah 4-5 kerat, itu pun opai-opai ke belakang dia. Jadi kita pun maghrib tu nak baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sebab kita pun tengok yang belakang tu semua orang-orang lama je. 2 surah yang pendek saja. Tiba-tiba datang rombongan bas, 7 bas datang. Sebab melancong ke Melaka, berhenti semayang, tumpang semayang, 7 bas. Tukar surah, tak jadi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ni ramai ni, mesti baca yang panjang. Lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Baca pun sedap sikit, panjang. Orang tu datang nak tumpang sembahyang, bukan nak dengar kau baca. Masalah tu. Itu sebab kadang-kadang imam baca dengan kiraatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak kiraat ke nak sembahyang? Kita bukan nak mengaji Al-Quran, kita nak sembahyang. Sembahyang baca biasa sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengok imam Mekah ke, imam mana ke, tak baca pun kiraat-kiraat yang panjang-panjang. Al-Ramli, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau kali-kali kita jadi imam, dia baca kiraat. Ini nak mengaji ke, nak ajar mengaji ke, nak ajar sembahyang ni? Kadang-kadang baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Orang belakang tu berpeluh lah. Sebab aku menahan nak buang air. Orangnya khusyuk sebab berpeluh-peluh. Tak tahu bila ayat seperti itu. Sebabkan bijak. Akhirnya sekali sajalah orang berjemaah, besok tak datang. Imam dia panjang. Itu ustaz ni kata semayang 10 minit dia, rupanya panjang. Tak nak lagi dia berjemaah. Orang kata ustaz penipu. Sebab kata semayang 10 minit dia dah selesai dah. Ini mana 10 minit panjang, imam baca panjang. Itu masalah pada imam. Jadi tuan-tuan pendekkan semayang. Jangan menyeksa orang ramai. Belakang tu ada orang. Orang kata kat saya kata kalau tarawih baca surah lazim sudahlah Al-Muqaddasut sampai ke Qul a'udzu birabbin nas. Kat Mekah tu baca panjang ustaz, tak nak ke macam kat Mekah? Kat Mekah itu orang tak fikir nak balik rumah, pun rumah tak ada. Kalau dia pergi seorang pun bini pun tak ada. Besok nak pergi kerja, tak ada pejabat pun. Jadi memang kerja dia untuk ibadat, pergi Mekah. Dialah duduk panjang-panjang. Tapi dekat kita sini, orang yang baca tarawih, yang bini kita tu kat belakang, ni aku nak masak belum, ini untuk sahur. Anak besok nak sekolah, besok nak kerja, macam-macam fikir. Jadi pendekkan, asalkan orang dapat tarawih penuh. Jadi kalau baca panjang-panjang, orang campur lari, akhirnya masjid lengang esok. Lu fikirlah sendiri. Dan masjid kosong kan nak baca panjang-panjang. Kan dia misyak sendiri, dia imam saya kata. Kan dia pendek memudahkan orang. Itu sebab kalau di Mesir, tuan-tuan kata bukan Mesir. Di Mesir.
Mesir 40 rakaat sembahyang tarawih. Salah satu tempat di Mesir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Dia nak orang banyak sujud pada Allah. Kalau panjang-panjang macam lagi. Ahad orang panjang-panjang. Jangan kata yang tua, yang muda pun baru lepas makan, buka puasa, perut sakit, macam-macam tuan-tuan. Pergilah ke bazir Ramadan yang jual yang dah basi-basi. Malam punya perangat kita beli, kita tak tahu. Harinya sakit perut kita. Besok tak tarawih lah. Kalau sekali, 2 kali miss kan, dia tak datang lah tuan. Macam pendek-pendek sudahlah. Memudahkan orang. Kita nak sembahyang bukannya nak dengar bacaan tu, bukan nak dengar imam baca sedap tak sedap. Kita nak sembahyang, nak sujud pada Allah. Maksudnya lebih bijak lagi dalam kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sembahyang bukan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Baru-baru ni kongsi bini saya nyanyi. Bini aku pun pandai nyanyi. Dia nyanyi, aku tak mahu jikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Saya cakap kat dia, orang tua kau dua-dua dah tinggal dah, bagilah aku kahwin. Aku nak pulangkan macam mana? Takkan nak hantar kat kubur ada. Itulah seronok kahwin ni, bergurau antara suami isteri. Jadi cukup sekadar tu Tuan. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, tuan-tuan dan perempuan semua, diampunkan dosa oleh Allah SWT pada bulan Rajab ini, masuk bulan Syaban, banyak umur sampai bulan Ramadan. Allah memberikan fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, dan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk terus mengamalkan diri kepada Allah SWT, dan diberkati, dimurahkan rezeki, mendapat rezeki yang halal daripada pekerjaan tuan-tuan, dan seluruh keluarga tuan-tuan juga dirahmati oleh Allah SWT. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.